salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru bangun. Baru bangun masa tu. Sunat gitu. Dah, sunat gitu. Cuma pandangan kedua kata boleh bangun dah dekat qad qamatis salah. Gitu dah. Jadi hak ni hak sunat ni. Jadi warna kalau hak jenis tak mengaji kok, warna wak kerah punggung belaka orang duk qamat dah ni bangun lah. Bukan, sunat wak gitu. Lagi. Gitu. Hatta dalam syarahan ni, dalam Musyawarah yang kata walaupun luput atasnya tadi dengan sebab dia tadi bangun lambat tu, bangun sampai selesai qamat tu, luput soft yang pertama. Tak apa, bangun gitu kok. Cuma nak boleh pahala soft pertama, mari awal depan siap. Mayang sunat siap situ, duduk habis mayang sunat tu, orang qamat pakai bangun selalu, boleh pahala soft pertama. Dan orang qamat habis qamat tu pakai bangun, selesai soft pertama lalu gitu. Yang mana kat bawah sini, bangun lepas habis selesai qamat. Boleh gitu. Kemudian, ada pun hak kita kata tadi, hak sunat bangun ni selepas selesai qamat ni bagi orang nak jemaah selain daripada tukang qamat. Ada pun tukang qamat, dia sunat melakukan qamat dalam keadaan berdiri dah. Qamat ni kalau dalam keadaan duduk makruh. Duduk bawah, ambil mikrofon bawah tu. Allah Akbar. Duduk bawah gitu je, Tok Bilal malah bangun. Jadi hak tu afdal bagi dia bangun ketika nak qamat. Sebab ia sunat melakukan qamat dalam keadaan berdiri, makruh qamat dalam keadaan duduk. Azan sama ke azan? Azan ni asal hukumnya sunat azan dalam keadaan berdiri. Tak ada saja tengok Tok Bilal azan duduk. Tak ada lagi. Mungkin Tok Bilal ada aja mikir ke, apa ya azan diri? Sebab mikrofon tinggi ke, ambil setahu hari ni, kalau tak tahu lagi tu, sebab sunat. Bukan sebab boleh, sebab sunat. Okay dah? Cuma silah faedah sini dia kata benda dalam bersyukur ini disunatkan kalau kita tahu dah, kalau kita membayang tu dang kita takbiratul ihram dengan tu imam. Sunat masa tu kita tidak memulakan perkara solat sunat tersebut. Lihat sekarang ni satu suku contoh masuk waktu zuhur. Jadi biasa 15 minit Jadi 1.5 orang qamat. Kita tu mari 1.28 ataupun 29 lah senang. 1.29. Jangan tak kita membayang sunat 2 rakaat. 1.29. Sejik tu memang syak. Kalau tak ayam korang pakai qamat. Dok. Memang tak ayam korang. Ada sejik irai tau. Ni dok memang syak. Tok Bilal memang pakai mekuk ni, ambuh tengok. Tak ambuh tengok orang belakang, pakai mekuk siap. Lagu mana? Masa tu, tak sunat, kita membayang sunat yang menyebabkan kalau kita membayang sunat, luput takbiratul ihram. Dengan tu imam. Tak sunat. Dah tu haram ke? Tak haram. Tak haram, cuma tak sunat. Okay? Satu yang kedua, jadi dak sunat bila orang nak qamat lele, bahasa mudah kat orang qamat lah senang. Ketika orang qamat tu, kalau kita nak membayang masa tu tak payah membayang sunat dah. Tak payah start membayang sunat. Dah kalau kita membayang dah, hak tu kejap kita cerita. Yang keduanya, tidak sunat kita duduk masa tu. Kalau orang dekat-dekat dah nak qamat, orang yang orang kita qamat lah sebab masa tu dia panggil dekat dah. Orang nak membayang kan. Bila orang qamat dah, kita baru mari. Masa tu tidak sunat kita duduk. Sunat kita mari tu kita bangun lalu. Duduk masa tu makruh. Sebab apa makruh? Dalam kitab Syurakari ni dia sebut rekah tau. Sebab apa makruh? Kerana makruh kita makruh kita masuk masjid tanpa tahiyatul masjid.
Jadi kalau kita duduk, masa tu batal dah orang panggil tahiyatul masjid ketika tersebut. Jadi kita bangun, kita masuk, kalau kita lambat orang qamat tu, kita masuk, kita tunggu diri dulu, diri. Dan semayang hak kita akan semayang kayak gini, itulah menjadi semayang fardu dan tahiyatul masjid. Gitu cara. So dua perkara. Kalau orang qamat dah ataupun dekat dah nak memayang hak yang kita bimbang luput takbiratul ihram, pertama tak usah memayang sunat dah. Dah qabliyah saya tak memayang lagi, awak memayang lepas memayang fardu boleh, tak ada masalah. Yang kedua, awak jangan duduk, awak teruskan berdiri sehinggalah selesai qamat. Dah hak kata la ilaha illallah ni habis qamat baru bangun, habis la ilaha illallah, hak tu bagi orang hak duduk sejid dah, hak mari asal dah. Gitu. Okey, selesai. Hamba pun kabur tadi nak bincang sikit kalau dia tadi tengah semayang. Kalau dia tengah semayang, orang qamat, lagu mana cerita? Bawah dia ada cerita tu, fa in kana fi salati fard. Kalaulah dia dalam semayang fardu. Okey. Kalau dia tengah semayang, orang qamat. Apa nak buat? Hamba simpulkan. Dia ada lebih kurang 3 situasi. Yang pertama, 3 ke 4 kita tengok. Yang pertama, kalau orang qamat, kita masih sembahyang. Pertamanya, kalau kita tak mula sembahyang lagi, dah selesai sembahyang. Okey. Sekarang ni kita mula dah sembahyang, ni pergi qamat tak setarang barah. Nak buat kan? Pertama tengok. Sembahyang tu sembahyang dia. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, yang kita qada. Boleh. Sembahyang fardu yang kita qada. Wajib kita sempurnakan sembahyang tadi. Wajib kita sempurnakan sembahyang tadi selagi tidak bimbang luput waktu sembahyang hadirah. Maksudnya luput sembahyang hak asal. Bahasa mudah kau, kalau 1:30 orang qamat, kita baru sembahyang qada masa tu, sembahyang qada subuh. Orang qamat, siapa orang takbiratul ihram, kita wajib sempurnakan sembahyang qada ni. Walaupun orang takbiratul ihram dah. Sebab masa luar lagi 1:30 nak habis kepada waktu zuhur tu habis. Lambat lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kita mayang dah ketika orang kita tengah mayang fardu ni, qada mayang fardu ni, nyegi qamat tu bila? Kita kena dah kali kita cerita ni. Bukan nak marah, kabur. Kabur. Tapi hak ni bukan tengah mayang, hak ni tengah kuliah. Tengah kuliah, orang lain azan Tok Bilal bangun. Tok Bilal duduk belakang. Kalau sini memang tak boleh duduk. Tok Bilal belakang. Dia sejik kadang-kadang kan. Restroom dia depan kan. Tok Bilal duduk belakang. Kita biasa kita ambil time kalau kita lajak sikit, kita ambil lewat sikit lah. Ni Tok Bilal bangun. Pergi kat mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk mengajar. Warna was dekat je. Tu bila sah. Ada oyak sepatah. Boleh hari ke apa. Patah kita dah. Taklah jemputan gitu. Kejut kita. Kalau ada kapun tu kita tahu dah lah. Gitu. Jadi nak khabar berim dia. Nak khabarnya. Kalau kita tengah sembahyang fardu. Waktu. Kalau kita tengah sembahyang fardu yang diqada. Waktu sembahyang fardu hak asal tu. Bukan hak qada Waktu sembahyang fardu hak asal tu luah lagi. Orang pun qamat. Kita contoh zuhur dengan asar. Kita tengah sembahyang zuhur, qada zuhur, orang nak qamat sembahyang asar. Tak. Nak qamat sembahyang asar, tengah kita sembahyang barulah serakaat, orang pergi qamat asar. Okey, asar ni ambil contoh sebab panjang sikit. Okay, so tengah habis qamat tu, orang takbiratul ihram, yang sembahyang pukul apa? Pukul 5 contoh. Pukul 5 orang qamat, buat misal je. Pukul 5 orang qamat, dah luah dah lagi waktu asar, luah lagi. Masa tu wajib disempurnakan sembahyang fardu itu walaupun lambat masuk solat jemaah. Gitu. Ni kalau sembahyang wajib haram diputuskan sembahyang tersebut. Kalau yang sembahyang dah. Kalau yang sembahyang dah.
Okey. Kalau isu kedua, ia jadi pak ni tau. Pak ke berapa ni? Kita tengok ayat. Isu kedua, mayang fardu kau. Tapi sepit dah masa. Kalau mayang fardu, kita bangun, kita buat misal dia lah. Zuhur dengan asar. Kita lambat, kita zuhur tu tidur, dak kejut langsung. Zuhur, letih dak orang panggil. Kita bangun tadi, lewat dah. Asar dak mayangi, zuhur dak mayangi. Ia pun dengar ustaz ceramah, afdal mayang hak qada dulu. Afdal lah, tak jadi wajib lah. Kalau ia tak di sengelain ataupun tidak diuzurkan, masa tu wajib mayang zuhur dulu. Sekarang ni dia tadi dak mayang zuhur lagi sebab ia tidur. Jadi afdal yang mayang zuhur dulu baru yang mayang asar dalam waktu asar. Tapi ujung dah waktu, ujung. Zuhur tu nak mayang ke apa zuhur? Ia bangun, bikah bangun tu, garik ke 7 kita pun dah. 6.50 kat ke 7 lah, ke 7 senang. Ia bangun 6.50, zuhur dak mayang lagi, asar dak mayang. Ia pun mayang zuhur sikit, ia pun baru sedar orang nak mayang asar hujung waktu ni, mayang berjemaah tak kira lah. Masa tu wajib dia putuskan mayang zuhur dia ni. Sebab apa? Sepit dah masa untuk mayang asar masuk. Masa tu wajib mayang asar dulu. Boleh? Tu cerita je. Okay, isu seterusnya adalah kalau semayang sunat pula. Dalam syarah ni dia contoh lain lagi ni. Banyak juga ni dia perici, tak apalah kita perici hak mudah-mudah dulu lah. Okey. Tadi mayang wajib ada 5-6 surah gambaran dalam tu. Tu kita hurang pula. Cuma asalnya mayang wajib, orang qomat pun wajib kita sempurnakan mayang tadi selagi mana tidak bimbang luput waktu tersebut. Okey, kalau semayang sunat, tengok. Kalau mayang sunat orang qomat dah. Kita mayang dah. Orang qomat. Tengah kita mayang, orang qomat lagu mana cerita? Yang mayang sunat ni, rekah cerita gini. Kalau kita niat dah bilangan rakaat. Tahu? Mayang sunat tu pula, hak niat dah bilangan rakaat, masa tu sempurnakan je mayang sunat tadi. Boleh? Contoh je niat dah mayang sunat benda, mayang sunat duha. Sunat duha pula. Mayam dia. Wimisa. Ni lah. Astagfirullah. Qabliyah. Qabliyah. Ia mayang dah qabliyah. Sahaja aku semayang qabliyah 4 rakaat. Tahu? Maka masa tu, ia pun sempurnakan je 4 rakaat. Kalau ia tak niat lagi bilangan, contoh ia niat sahaja aku nak semayang qabliyah sahaja. Qabliyah zuhur. Maka masa tu dia hadkan bacaan tadi kepada 2 rakaat sahaja. Boleh? Masa tu dia hadkan sahaja bilangan 2 rakaat sahaja. Ni kalau sekiranya dia tadi tak bimbang luput mayang jemaah. Boleh? Dia masalah mayang sunat itu tiga. Gini. Kita, masa kita mayang sunat tu, kita niat tak jumlah rakaat. Kita niat tak jumlah rakaat. Okay, niat. Kalau niat, sempurnakan jumlah rakaat. Kalau tak niat jumlah rakaat, dah kan kalau qabliyah zuhur kan boleh mayang 4. Saja aku mayang fardu zuhur. Fardu zuhur. Saja aku mayang sunat qabliyah zuhur. Boleh mayang 4. Niat rakaat kita royak dah dulu. Dulu tu dah ingat dah hamba bila tu, tahun lepas ke 2 tahun lepas tu. Bilangan rakaat dah wajib masuk dalam niat. Kali tak niat masa tu mayang 2 je. Kalau dia niat dia terus 4. Dengan syarat tak bimbang luput jemaah. Kalau bimbang luput jemaah,
ataupun dia tak harap ada jemaah lain, masa tu sunat dia putuskan mayang. Boleh tau. Kesimpulan lah dulu. Lepas tu baru kita hurang. Kita mayang sunat, kita tengok masa tu, dang tak kita nak mayang jemaah. Situasi pertama, sunat terus. Situasi kedua, sunat berhenti pergi mayang jemaah. Gitu dulu lah, ambil hati dulu. Dua je. Kalau kita tengok orang ramai Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, habis tak sekarang dah, kita baru serakaat. Okey, jangan tak masa tu kita nak berhabis ni, sehingga menyebabkan takbiratul ihram tu imam biasa lambat. Istau lis-solah. Betul sah. Oi, betul sah tu imam lambat. Dan aku berhabis serakaat, masa tu berhabis. Boleh. Kalau tengok, kalau komat ni, dang berhabis tak? Dang berhabis. Dang. Pasal Tok Bilal speak, Tok Imam speak sejak ni. Masa tu, berhenti mayang. Boleh. Tu hak rekah kita. Boleh tak? Oh tak? Tengok, dang tak takbiratul ihram dengan Tok Imam kalau mayang sunat. Dang tak dapat pahala jemaah. Dah. Bukan takbiratul ihram saja ni. Dia kata dang tak berjemaah tu. Walaupun sebelum daripada salam imam yang kata gitu dah. Okay, sesat. Hak tadi pada masalah selain Jumaat. Kalau kita nak semayang Jumaat, kita tengok semayang sunat, masa tu wajib diputuskan sembahyang sunat untuk sempat satu rakaat dengan Tok Imam. Boleh? Tersusung tak? Berasa macam tak ni sikit tau. Tak tau. Kesimpulan mudah gini je. Kalau mayang wajib, kita tu imam tengah qomat, kita terus je mayang. Selagi ada masa nak mayang tu luas hari. Kalau kita mayang wajib, kita terus je mayang ketika tersebut. Apa? Kalau mayang sunat, tengok tu imam lagu mana masa tu. Tengok orang qomat. Kalau hamba ni dang untuk masuk mayang jemaah dengan tu imam, dang gak pahala jemaah. Masa tu terus je lah mayang sunat. Kalau dok dang dengan jemaah, walaupun sebelum salam tu imam dok dang ni, kalau hamba terus mayang sunat sampai habis ni, dok dang ni. Maka masa tu sunat diputuskan sembahyang sunat ni. Boleh. Mana kita agak ni untuk imam ni, kalau imam yang qabliyah di 4 rakaat, imam yang ada 4 rakaat qabliyah. Lepas tu orang qomat. Kerana masa tu dang ni tapi lambat sikit masa tu sambung je mayang. Boleh. Kalau dia tetap dah nak mayang 4 rakaat ni. Dia kali dah tetap lagi 2 rakaat je. Kalau mayang sunat mutlak, masa tu dia boleh kerak jadi serakaat. Gitu lah. Boleh. Selesai dah. Itu kesimpulan je lebih kurang. Jadi panjang pula. Yang seterusnya, watasfiyatus sufuf. Sunat dia tadi meluruskan saf. Sunat dia luruskan saf. Luruskan saf tak wajib sunat. Pandangan mazhab kita sunat. Meluruskan saf sunat. Wal amru bizalika, dan tu imam. Wal amru bizalika, dan sunat lagi menyuruh supaya berbuat demikian. Kita tengok. Asalnya siapa disuruh untuk meluruskan saf? Tu imam saja ke? Tengok ikat bawah. Wal amru bizalika, dan suruh untuk luruskan saf. Wa minal imami akadu, daripada tu imam tu lebih afdal. Mana benda? Kita ni kadang-kadang ada setempat tu hamba rajagi, tapi tempat ni kita tak biasa sikit lah. Kita membayang kereta tu, adalah seorang pokcik ni, bagus pokcik ni. Dia bukan tu imam, dia makmum ke. Depan sikit. Dia betul sah member dia, depan sikit. Dek belakang sikit dia. Dia tu betul.
Tok Imam dia depan tu, dia duduk ujung. Jadi dia betul sok. Dia duduk jauh-jauh sikit lah. Depan sikit. Betul. Pakcik. Habis mayang tu, betul lah tu beg tengok. Bijak ada cik tu. Bukan bijak. Ada sedih. Bijak. Mana maksud bijak? Raja dengar je. Ingat dah baru tak cakap gitu. Cakap tak gitu aku. Bijak. Wak bijak. Wak manda. Bijak mana? Pakcik tadi. Pakcik tu tak bijak tu. Tak bijak tu sungguh tu. Dia mari. Pertamanya kena luruhkan sah dan kita suruh orang peluruh. Kita ni makmum. Cuma daripada Tok Imam, hak tu lebih afdal. Mana hak pakcik tadi buat? Salah tak? Tak salah. Betul tak? Dah. Naknya pakcik tu kena bijak tu ke? Wa afdalus sufufi al-awwalu fal-awwalu lirrijal. Okey. Maka lepas ada tu lebih dituntut jika suruhan datang daripada imam. Okey. Sebaik-baik saf adalah yang paling depan. Saf pertama adalah untuk kaum lelaki. Kita tengok saf paling depan lebih afdal ni gini. Saf paling depan lebih afdal adalah bagi orang lelaki, saf depan kali tu afdal. Kalau muslimah, yang sama muslimah, saf paling depan afdal. Kalau muslimah, mayang dengan orang lelaki, saf paling belakang afdal. Itu. Dah kali pakai duduk belakang saya. Dak mayang je lah maknanya. Dah. Gitu. Boleh jadi saf paling depan hak afdal ni hak mana? Yang mengiringi Tok Imam tadi. Walaupun diselangi dengan mimbar. Mana saf tu lebih afdal. Okay, sesat. Kemudian wa tukrahu al-imamatul fasik, dan makruh imam tadi orang fasik. Fasik, makruh. Untuk imam fasik. Hatta ingat lagi yang bersebut benda itu. Kalau Tok Imam fasik, jadi Tok Imam sejid kapung kita ni mak tu aku tahu dah lagu mana dia. Belum jadi Tok Imam memang fasik kan? Memang fasik. Dengan mulutnya ya Allah. Mulut durjana dia panggil. Masa baca Fatihah ada arah sedap. Okey. Macam mana kita nak buat masa tu? Masalah ni Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli berlaku perbincangan. Kalau Tok Imam fasik, tak ada Tok Imam lain dah masa tu kat lain. Sekarang ni kalau ada Tok Imam fasik ataupun segala Tok Imam yang makruh kita ikut. Masa tu afdal kita jemaah kat lain. Kalau ada. Kalau tak ada mana? Sejid ni Tok Imam fasik. Hanu fasik. Ni sejid ni kaki todi. Tok Imam dia ni kaki ngopak. Hanu kaki adu domba. Hanu jenis scammer. Lalu scammer jadi Tok Imam. Dah je scammer. Dah tahu je Tok Imam. Rupanya Tok Imam scammer. Boleh? Baik. Lepas tu nak pergi mana? Syekh Ibn Hajar kata. Kalau semua Tok Imam tadi makruh belaka. Hak makruh kita ikut, mayang seorang lebih afdal. Gitu. Syekh Ramli kata, afdal. Mayang je masa tu belakang Tok Imam tadi lebih afdal daripada mayang seorang. Boleh? Syekh Ibn Hajar kata ni. Kalau Tok Imam fasik, kat lain fasik juga. Tidak kena jember pergi kat lain jauh-jauh. Dekat-dekat tengok, fasik belaka weh. Kalau mazhab Syafi'i kau main gitar tu kira haram dah. Dia memang pegang mazhab Syafi'i sungguh. Tok Imam main gitar. Tok Imam ni main gitar. Lepas tu pula Tok Imam ni kaki ngopak. Tok Imam ni jenis piwi anak dara orang. Faham ni? Baik. Lepas tu kira kan memang pattern gitu.
Bukan sekali-sekali dak, memang pattern gitu. Maka masa tu atas pandangan Syekh Ibnu Hajar, afdal sembahyang seorang lebih afdal daripada berjemaah. Faham sini tak? Faham sini. Jangan pelik kalau ada orang faqih dak pergi sembahyang sejid. Gitu. Jangan pelik, jangan pelik. Jadi kadang-kadang tidak khabar. Tidak khabar isinya. Dah pun dak pergi sembahyang ada sebab. Itu. Hak malah ada juga. Dah apa dak pergi sembahyang malah. Tak ada sebab. Dia memang malah. Ada sebab, ada tidak pergi sebab apa? Sebab-sebab. Dah. Itu. Jadi makruh sembahyang belakang tu imam fasik. Lagi. Makruh lagi sembahyang belakang mana? Wal aklaf huwa alladhi lam yukhtan. Makruh kita sembahyang di belakang tu imam yang tak sunat lagi. Yang belum berkhatan. Tu imam macam sedap. Balik dah tu imam. Balik tak sunat lagi. Balik tak sunat lagi. Maka masa tu afdalnya kita sembahyang belakang orang hak sunat dah. Faham daripada sini, mayang belakang orang tak sunat sah dah. Sah lah. Pasal hamba dengar siapa mengajar itu, dia kata mayang belakang orang sunat ni tak sah. Bahkan dia tak cuci bawah tu. Cuci tak cuci hari ya tu. Lagi. Cuci tak cuci hari ya tu. Dia wajib lah cuci hak bawah kat belik ujung tu dah. Malah cerita banyak-banyak. Malu guys. Nampak? Lagi wal mubtadi', dan makruh juga semayang di belakang tu imam mubtadi'. Hak ni kita baca sekali lagi boleh tak? Makruh semayang di belakang tu imam fasik. Lepas tu pula tu imam tak sunat ni dah. Tak pun kita ambil sikit ya. Kita ikut-ikut hak terjemahan bahasa Melayu dah. Hak tu buat penggang dah tu. Jadi makruh juga mayang di belakang tu imam ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Tu imam Mu'tazilah. Kumpulan Jihawiyah. Jihawiyah. Biasa dengar tak? Tuhan duduk atas. Kumpulan tu. Jadi makruh ikut tu imam tersebut. Duduk budak ayat istiwa. Orang yang pegang Tuhan duduk atas aras. Duduk. Jalasa, duduk. Jadi ataupun geng-geng jihawiyah dia panggil. Jihawiyah. Orang yang kata Tuhan ada arah. Jadi hak tadi tu fasik dia mubtadi' dia panggil. Ahli bid'ah. Jadi bila ahli bid'ah dia jadi tu imam. Macam tadi. Mana ustaz tak pergi sembahyang sejid. Tu imam ahli bid'ah. Tu imam ngajar cerak-cerak ayat Tuhan duduk atas langit. Tu tak pelik. Sebab kadang-kadang tu imam ni bisa bahagian ngaji. Kadang-kadang bahagian hukum mayang pun tak bisa. Tak di mana. Bab mayang jemaah lagi lah. Bab akidah kena molek tak cerak molek. Bab tu kenalah tu imam. Tu imam dulu bab bukan setakat bab fiqh. Bab mayang jemaah je lebuk. Tu bab nikah dia boleh syarah pula. Learning tak nanti tu imam. Ustaz yang mengajar bab mayang tanya bab nikah. Kena molek senyap. Tak kata korang kita agak gitu. Mana tak hak learning kau turun masyarakat. Ulama-ulama kita. Ada hak bisa-bisa. Tak ramai. Jadi sini kita tengok ahli bid'ah lah. Kalau ahli bid'ah jadi tu imam, jadi masa tu atas pandangan Ibn Hajar mayang seorang. Kecuali kalau kita ada kawan-kawan lain boleh ajak mayang sekali gitu. Lagi. Watam-tam. Tu imam yang tam-tam ni dia panggil ulang. Itu dari situ gagak. Tu imam gagak. Gagak ataupun dia panggil ulang huruf. Tam-tam ni maknanya yang mengulang ataupun yang gagak menyebut huruf tak. Anak-anak tak alaihim gitu. Tu imam gitu. Anak tak alaihim. Contohlah tu contoh. Bukan nak ejek tu imam ni minta maaf.
Jadi kalau kita boleh baca dengan sempurna tapi Tok Imam baca gitu an antata alaihim, masa tu afdal kita jadi Tok Imam. Boleh. Tok Imam kapo antata alaihim, masa tu boleh tak kita ikut dia? Boleh, cuma makruh pasal kita pandai. Tapi kalau kita tata alaihim juga, tu tak apa. Tak makruh tu. Gang-gang tata alaihim, tak? Ana alaihim tata alaihim tata alaihim, dia panggil gagak ah. Gagak dah. Kalau sama gang tak makruh. Ni bagi orang hak pandai. Jadi sebab apa? Afdalnya kalau ada Tok Imam jenis gagak gitu, kita jadi Tok Imam. Kita hak tak gagak jadi Tok Imam. Tok Imam tu tak boleh. Kalau nak kati kat kata je lah, dia nak berkawan dengan orang kampung. Orang ajak majlis-majlis makan, dia pakai nusuk dalam rumah, tak tu baik. Dah buat kan ni. Dia segitu lah. Tahu? Jadi lepas gitu kau, lok lah kita pergi bayang lain sudah. Sini hamba kena peringat ke orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni banyak jaga hati. Minta maaf bab ni hamba royak sikit. Orang kita banyak jaga hati sehingga kan Tok Imam mayangnya tak sah pun kita masih setia. Tak betul itu. Setia ada batas. Dia tak orang puang. Puang dah tahu lah setia lagu mana. Setia dengan suami tak apa ni. Dengan Tok Imam hak salah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sedikit sikit. Ya itu. Ikut lagi belakang ni. Serbam soy. Serbam soy. Ikut lagi belakang Tok Imam ni. Tak payah ikut dah. Dama jadi Tok Imam. Dakwi. Dah dakwi ke mayang lain. Pasal tak sah dah mayang. Iya. Tak ada sedikit itu. Hak tam-tam makruh. Tahu sikit. Tahu sikit. Boleh lagi. Wal fa' dia orang hak yang mengulang-ulang huruf fa'. Wal wa' ni bukan burung wa' ni. Orang yang mengulang-ulang huruf waw. Tu Imam jenis gagak huruf waw. Masa tu makruh kita ikut dia kalau kita boleh. Boleh. Jadi kiyah lagi lah dia. War-ra'. Biasa kan ada orang gagak huruf ra'. Ni tu panjang tak punya so Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman bergegar. Dia nak sikit je ra tu getah tu nyerapak 5-6 kali dia ulang. Gitu. Dia panggil kalau hak jenis ngulang huruf ra dia panggil ra. Tak tam fa wa. Jadi masa tu makruh kita ikut dia. Lagi nak tambah sikit sini. Hak makruh lagi kita ikut Tok Imam yang ada kecacatan bacaan tapi dak ubah makna. Makruh juga. Bacaan cacat tapi dak sampai ubah makna, makruh juga ikut. Lagi Tok Imam hak yang mewaswaskan kita. Lagi, Tok Imam yang ramai orang tak suka dia. Tak makruh juga kita ikut belakang dia. Tu antara wajah-wajah yang disebut oleh Syekh kita. Kemudian dia kata wa kadza tukrahul jama'atu fi masjidin lahu imamun ratib. Wallahu a'lam. Jadi hak tadi tu kita royak Tok Imam yang ahli bid'ah tu dah. Dia panggil golongan jihawiyah lah atas pandangan kata tak jadi kafir lagi dah. Adapun kalau Tok Imam hak yang kafir tu. Contoh dia kata benda. Dia kata Allah Ta'ala tu ada tangan macam tangan kita lah. Hak tu kafir dah tu, kafir dah tu. Kalau dia cakap Tuhan ada tangan macam tangan kita, hak tu kafir dah. Bila kafir boleh ikut tak? Tak boleh ikut, tak sah langsung, wajib kita ulang mula. Ataupun Tok Imam dia kata, hari kiamat ada, kita mati-mati lah pakai habis gitu ke, Tok Imam. Tok Imam ingkar hari kebangkitan. Jadi kan Tok Imam ni. Jadi kafir, hak tu tak boleh sembahyang terus belakang, dia bukan makruh dah. Bukan makruh. Wallahu a'lam.
Jadi mubtadi' itu orang yang menyalahi akidah ahli sunnah pada segi akidah. Itu dipanggil ahli bid'ah ni. Allah. Uh, kita tengok Khulasah Nurul Yakin ke surat 35. Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam, tak ada sini. Bu'ista bil haqqi wal adli, dibangkitkan engkau dengan sebenar. Sebenar ni maknanya dengan kebenaran. Ke surat 35, tajuk yang ke-54. Dibangkitkan engkau sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar, yakni dengan kebenaran dan juga keadilan. Telah berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam cerita peperangan Badar. Pada peperangan Badar dengan memegang satu tongkat. Bi qadibin, dengan satu tongkat. Tongkat ni nama qadib. Boleh? Qadib ni nama tongkat. Ingat tak kita baca dah dulu Nurul Uyun lah. Kitab, saya tak silapnya kitab mula-mula saya rasa saya baca sini lah. Muqaddimah Hadramiyah dengan Nurul Uyun ke kitab nombor 2. Tak kira kan apa-apa. Kita rajin ngaji dah dulu. Ada tak kitab tu ni? Ke buat buku nasi lemak? Tak, ada rumah cari mulai. Dalam Nurul Uyun kita ada kan tokat-tokat Nabi. Tu antaranya Qadib. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW memegang satu tongkat. Tongkat situ kena tanda namanya Qadib. Fi yadihi, pada tangan Nabi SAW. Itu ada kalau ikut ada segi pada tangan Nabi dah. Yelah. Famarra bisawadi ibni Ghaziyah, maka ia pun lalu dengan Sawad. Sawad ni nama orang. Sawad bin Ghaziyah yang telah keluar daripada barisan peperangan. Waqala lahu, maka kata Nabi SAW, dalam peperangan tadi, maka telah memukul Rasulullah SAW akan Sawad tadi. Akan sahabat Nabi namanya Sawad. Dengan tongkatnya, tongkat Nabi itu pada perutnya, pada perut Sawad. Bukan pukul ni katok kuat ni, maknanya setuh gitu tau. Peristiwa yang berlaku pada Sawad bin Ghaziyah. Okey, pada perutnya, dan berkata ia Nabi SAW lahu, baginya, bagi Sawad. Dan berkata ia Nabi, istaqim ya Sawad, tetaplah engkau wahai Sawad. Istaqim ni maksudnya lurus. Mulu barisan wahai Sawad. Nabi tepuk sikit dengan tokat nama Qadib tadi kepada Sawad. Maka berkata ia Sawad. Sawad pun khabar kepada Nabi SAW, auja'tani ya Rasulullah. Berkata ia siapa sini? Sawad. Berkata Sawad ni, engkau sakiti akan daku ya Rasulullah. Rasulullah suruh betul soh. Dia beratur jujuk ni, Rasulullah kata, Rasulullah ambil tokat, tepuk sikit, hey Sawad, istaqim, duduk molek, straight. Istaqim, dia betul cerita dia tetap lah, tetap maksudnya straight, luruskan. Maka kata Sawad, mu telah sakitkan aku wahai Rasulullah. Kita tengok, berani dengan Nabi. Tengok, berani sahabat. Ia ambil peluang untuk benda ni. Walhal, sedangkan, sedangkan, waqad bu'ista bil haqqi wal adli, sedangkan engkau telah dibangkitkan dengan sebenar dan juga adil. Apa mai kata-kata aku gini? Kata Sawad. Maka lepaskanlah akan daku dengan kemuliaan engkau.
Kalau gitu, aku nak balas wahai Rasulullah. Senang cerita gitu. Lepaskan ni wahai Rasulullah, aku nak selesai. Dah, fa'akidni min nafsik. Sekarang ni aku nak balas kamu wahai Rasulullah. Mu sakitkan aku adi dengan katok tokak nama qadi adi perut aku. Sekarang ni aku nak balas kamu wahai Rasulullah sebab mu dibakitkan memang dengan kemuliaan. Balas. Aku nak balas. Maka tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka membuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perutnya. Tengok. Fakashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi. Nabi pun buka bahagian perut. Dan berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, istakid ya Sawad. Tuntutlah balas. Sebab tu tadi tu kita terjemah ni lepaskanlah. Maka lepaskanlah. Mungkin kita sedap sikit kalau kita tak situ lepaskanlah tu maksudnya dia. Maka balas. Nak minta balas, tuntut balas. Lepaskanlah tu tuan-tuan tulis. Maka tuntut balas akan daku. Sebab kesalahan Nabi tadi tu. Lalu maka Rasulullah SAW pun buka baju Nabi SAW bahagian perut tu. Berkata ia Nabi SAW. Tuntutlah balas wahai Sawad. Wahai Sawad, balas. Mu kata aku menyakit kamu. Sekarang mu balas. Apa Sawad buat? Tanaqahu Sawad wa qabbala batnah. Allah, sahabat Nabi. Maka memeluk Sawad akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencium akan perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buka perut dia, Sawad pun mari peluk Rasulullah, cium perut Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni benda ni. Nak ambil berkat dengan baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Cium perut Nabi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata benda. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala dhalika. Kata Nabi benda, apakah yang telah membawa akan dikau atas ini hal keadaan ni? Apa jadi muak gini? Kata Nabi. Hei Sawad, apa yang jadi buat gini? Pasal apa? Pasal apa? Berkata ia Sawad pula. Sawad jawab, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an yakuna akhiral ahdi an yamassa jildi jildak. Maka kata Sawad, wahai Rasulullah, aku telah berhajat kepada kesudahan masa supaya menyentuh kulit engkau akan kulitku. Kesudahan masa ni makna mati dah. Aku mengharapkan akhir usia aku dapat juga setup kulit aku dengan kulitmu. Itu maksud kesudahan masa. Maknanya ia berhajat juga ketika dia sebelum mati, kalau boleh aku nak setuh kat kulit aku dengan kulitmu. Gitu. Fada'a lahu bi khairin, maka Nabi SAW pun mendoakan bagi Sawad dengan kebajikan. Tengok peristiwa. Sini kita boleh ambil benda. Barakah ni Allah Ta'ala turunkan. Barakah ni maksud dia ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu maksud barakah. Barakah ni Tuhan turunkan. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia yang terpilih. Jadi kita ada barakah individu. Satu. Yang kedua, ada barakah tempat. Dua. Yang ketiga, barakah masa. Boleh. Yang keempat, barakah amalan. Individu, masa, tempat, amalan. Bila kita buat taat yang diperintahkan oleh Allah, Allah Ta'ala akan turunkan barakah pada perkara tadi. Contoh, kita bersalaman dengan individu
yang namanya ibu kita. Ada barakah tak? Ada barakah. Siapa turunkan barakah? Allah Ta'ala. Dengan sebab kita ikut arahan Allah, muliakan ibu kita, Tuhan turun barakah. Dengan sebab individu adik. Dia panggil majas akli. Kita nisbah kepada individu. Sedangkan barakah tu sendiri mari daripada Allah. Maka sama juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi ada barakahnya tersendiri. Pada diri ulama Allah Ta'ala turunkan barakahnya tersendiri. Kenapa? Kerana ketaatan yang dibuat sehingga Allah lebihkan dia. Allah Ta'ala yang beri barakah. Jadi kita cakap, kita panggil ni. Dan sebenarnya bukan setakat tu. Setiap orang dia ada barakah sendiri. Kadang-kadang bahasa cakap. Ada diceritakanlah Pada Mekah. Pengarang kitab Bakurah diceritakan. Ada seorang Pada ni berakhir kalau orang salah bahasa kau, ia royak selalu. Ada seorang murid tu mari salam kepada dia mari salam. Dia royak kepada nak ambil berkat sikit. Ya, orang kita kan. Salam dengan ustaz nak ambil berkat. Dia salam dengan tok guru nak ambil berkat. Ambil berkat. Pada jawab, kalau awak ambil berkat saya, habislah berkat saya. Ke mana? Sebab apa? Kalau ikut kalau kita faham dah. Berkat tu bukan mari daripada tok guru semata-mata. Tapi kerana menghormati orang alim, Allah suruh. Tak begitu kan? Maka Allah turunkan keberkatan kepada orang yang menghormati dan kepada si alim tadi. Itu mari berkat. Gitu lah. Boleh? Itu konsep berkat. Jadi ada orang yang tak boleh. Kalau ambil berkat ni, bagi dia kira benda. Syirik ke kan? Bukan syirik, bukan bodoh berkat tu dari Tuhan kan? Gitu dah. Jadi ni sahabat Nabi cium Rasulullah, perut Rasulullah, kerana benda kalau boleh ada kesan, asar, kesan berkat daripada Nabi SAW pada jasad. Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada menyimpang 3 helai rambut Rasulullah. Daripada keturunan Imam Ahmad ni ada anak beranak itu turun 3 helai rambut Rasulullah ada. Imam Ahmad wasiatkan kepada ahli keluarga dia, masa aku mati tolong letakkan 1 helai rambut ni dalam mulut aku. Kena? Sebab apa? Supaya ada dalam dirinya diri Nabi, jasad Nabi, walaupun sedikit dalam diri Nabi SAW. Nabi kita ni Allah Ta'ala beri diri baginda tu penuh dengan kemuliaan. Sehingga kan ulama bahas antara isteri-isteri Nabi yang agung dengan anak Nabi, mana yang lebih afdal? Fatimah dengan Aisyah, mana lebih afdal? Aisyah sealim-alim perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih afdal, Aisyah dengan Fatimah? Fatimah lebih afdal daripada Aisyah. Kenapa? Dalam diri Fatimah ada juzuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sebab tu pada keturunan Nabi ada barakahnya tersendiri. Kalau dia buat maksiat, jangan cela keturunan, hanya tegur kemaksiatan tadi sahaja, cukup. Jangan lebih daripada batas. Gitu. Ni tengok sahabat Nabi. Jadi bolehlah ambil berkat. Ni tak tengok lagi hak lain-lain cerita sahabat Nabi. Nabi SAW berbekam. Darah Nabi SAW tadi nyegi ambil, nyegi minum. Tapi kena faham hukum dulu. Darah Nabi, lebihan hak keluar daripada Nabi tidak hukum najis. Lebihan hak keluar daripada Tok Guru najis nah. Jangan buat gitu. Tok Guru bekang, kedai tok lelaki kita pergi ambil darah Tok Guru minum. Tu haram. Jangan buat kerja bid'ah gitu. Ni kita cakap bab Nabi dah, Nabi. Sahabat Nabi, Nabi suruh ambil darah bekang je kita tahu. Nabi suruh sahabat tu tahu. Nabi suruh tahu. Sahabat tu pergi jauh daripada Nabi sehingga Nabi tak nampak pada penglihatan. Dia buat benda. Dia tegak air darah Nabi SAW. Tak jadi Dracula, tak jadi. Lagi. Tak jadi. Jadi, dia pun mari kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW ni tanya.
Mu tahu hukum mana? Darah aku tadi. Dia pun jawab, pada tempat yang sepatutnya. Sahabat pandai. Pada tempat yang sepatutnya. Nabi tahu dah. Ni jawapan ni panggil belapik-belapik. Maka usul punya dia minum. Maka Nabi SAW kata benda, perut kamu tidak akan dijamuh api neraka. Tahu? Itu. Tidak akan dijamuh dan sebagainya. Gitulah. Lagi. Tebusan perang Badar. Iftidak. Asra Badrin. Tebusan tawanan Badar. Kita ayat itu kan ada 70 orang. Telah bermusyawarah. Istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, telah bermusyawarah Rasulullah SAW dengan segala sahabat-sahabatnya. Sahabat perang Badar lah. Apakah yang akan mereka perbuat dengan tawanan Badar? Nabi minta pandangan. Sini ni ulama mari ambil satu kaedah. Daripada kita faham satu benda, musyawarah ni dituntut daripada sekalian sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Musyawarah ni tak mesti buka majlis Fatihah, tasbih, kafarah, tak. Bahasa mudah kat musyawarah ni tanya pandangan orang. Tu musyawarah. Kalau sekecil-kecil perkara pun musyawarah, maka sebesar-besar perkara dalam hidup kita, iaitu contohnya cari guru untuk anak kita, cari guru untuk kita belajar agama, hak tu kena musyawarah juga. Sebab tu ulama dulu kata kalau anak nak pergi ngaji mana-mana, kita tanya tok guru, comel tak tepat. Siapa tok guru hak dia boleh tupang pergi ngaji? Kita tak pakai giata. Siapa dia anak terkebir nak pergi mana? Tak, kita tak ada. Dia panggil rabitah, sambungan antara guru dengan anak kita, tak ada. Tu asal dah kita lah ni. Sebab tu anak pergi ngaji tak jadi orang, jadi benda. Tak tahulah, tuan-tuan jawab sendiri. Okey, sambung balik. Jadi musyawarah. Nabi SAW buat musyawarah walaupun Nabi telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala kata dalam Quran tentang ayat musyawarah. Menarik ni, pasal musyawarah ni ulama tulis khusus. Antaranya Syekh Ali Salabi, dia ada tulis Asyura fil Islam. Asyura fil Islam ada kelebihan musyawarah ni Allah Ta'ala datangkan dalam Quran musyawarah sekali dengan perintah mayang dan puasa. Mayang dan zakat. Tak, Tuhan kepik. Tu. Bahkan ada surah khusus tentang musyawarah. Namanya Syura. Itu surah pasal musyawarah. Itu cerita kekal dah. Baik, telah bermusyawarah Rasulullah tanya pandangan sahabat Nawam dia ni dengan tawanan perang Badar. Maka bermula Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala menunjuk dan berpendapat dengan bunuh saja. Wahai Rasulullah, kita bunuh je tawanan Badar. Sayyidina Umar. Baik. Pandangan kedua, ada pun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha berpendapatlah supaya dibiarkan saja mereka itu dengan diambil daripada mereka akan tebusan supaya jadi sesuatu kekuatan bagi orang Islam atas orang musyrik. Dia ambil sesuatu tu maksudnya diambil sesuatu manfaat daripada tebusan. Boleh? Jadi Sayyidina Umar kata benda. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kita bunuh je lah senang. Tak, bunuh je lah. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, tak payah bunuh. Budak-budak tawanan ni, kita guna kemahiran dia untuk ajar orang Islam. Hak mana pandang ngajar alih betul, ngajar alih betul. Hak mana pandang ngajar perang, kena ajar perang. Tu Sayyidina Abu Bakar je. Hak mana pandang ngajar nega, ajar nega. Guna tawanan tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Cukup tu dah kali bebas. Tu pandangan Sayyidina Abu Bakar. Maka telah bersetuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dalam masalah ni setuju dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan telah memerintah ia Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam ni supaya jangan dilepaskan seorang pun melainkan ditebus dengan 4,000 hingga 10,000 dirham. Jadi tu ambil manfaat dan juga ambil duit. Ambil duit daripada mereka ni.
Dia ambil duit atas seorang tadi 4,000 4,000 sehingga 10,000 dirham ambil seorang. Ada pun fakir miskin. Situ dulu. Cuma sini ni bila pandangan Nabi SAW ni bertepatan dengan Sayyidina Abu Bakar, maka ada pujian lah, dia puji. Dah, inna masalaka ya Aba Bakrin masalu Ibrahim. Jadi pandangan Nabi ni bertepatan dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi sebelum Nabi setuju pandangan Sayyidina Abu Bakar tu, Nabi puji Rasulullah. Puji Sayyidina Abu Bakar. Nampak? Dia puji dia. Nabi SAW kata, inna masalaka, sesungguhnya engkau ni sama macam Nabi Ibrahim. Sama dari sudut cerdas dan sebagainya. Yang dia kata dia. Qala, sehingga Allah Ta'ala turun, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut aku, sesungguhnya dia adalah daripada aku. Dan siapa yang menderhakai aku, maka sesungguhnya engkau, rahmat engkau ya Tuhan, maha luas, lagi pula maha penyayang. Okey pula Jadi Nabi Allah Ibrahim diumpamakan, Sayyidina Abu Bakar diumpamakan seperti Nabi Allah Ibrahim. Okey. Adapun Sayyidina Umar diumpamakan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Panjang pula tak apalah. Selesai itu. Cuma cerita rekahnya, kita tengok dulu. Ada pun yang fakir-fakir, maka setiap yang pandai dengan bagus bacaan dan tulisannya telah memberi Rasulullah SAW kepadanya 10 orang daripada anak-anak Madinah supaya mereka itu ajar. Itulah jadi tebusannya. Jadi tebusan perang Badar, hak mana kaya-kaya minta witis. Hak mana miskin-miskin ditugaskan untuk ajar anak-anak tersebut. Anak-anak Madinah Al-Munawwarah. Cumanya hak ni dia lagi, kalau kita panjang lagi cerita ni, adalah kitab-kitab sirah yang panjang. Pandangan Sayyidina Umar menepati wahyu Tuhan. Boleh. Lepas ada tu, ni sekarang ni, masa ni Nabi ijtihad. Nabi dibenarkan ijtihad. Nabi ijtihad masa ni. Nabi dibenarkan ijtihad. Nabi ni lebih daripada Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i mustahil mutlak. Nabi tak akan ada ijtihad. Nabi ijtihad. Maka ijtihad Nabi membetuli Sayyidina Abu Bakar. Cuma bila turun wahyu lepas daripada tu, membetuli pandangan Sayyidina Umar agar dibunuh semua daripada, orang panggil dia ni, semua daripada tawanan tersebut. Gitu. Okay, selesai. Kemudian masyru'at, pensyariatan. Pensyariatan hak berlaku pada tahun ni. Yang pertama, memalingkan kiblat. Memalingkan ni maksudnya tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Beroyak dah hak lepas dah, minggu lepas, dalam tempoh 16 bulan. Bila Nabi sampai ke Madinah, 16 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. 16 bulan. Puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat harta, sembahyang 2 hari raya. Pada tahun yang kedua daripada hijrah, dipalingkan kiblat. Maksudnya ditukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis Palestin kepada Kaabah di Mekah. Tu ayat. Setelah 16 bulan, orang Islam menghadap pada Baitul Maqdis. Pada Baitul Maqdis. 16 bulan lah. Boleh buat teka ke anak-anak kita tu. 16 atau 17. Kan anak jawab 17, kita pakoh. Naknya demo. 16 atau 17. Dalam kitab ni sebut 16. Dan pada bulan Syaban juga, tahun kedua ni, telah mewajibkan Allah Ta'ala akan puasa Ramadan atas apa? Orang Islam. Supaya merasai orang yang berpuasa itu akan pedih lapar. Pedih dah. Bukan fidyah tu, pedih.
akan pedih lapor dan dahaga, maka lembutlah dirinya dan bersih perangainya. Harapan gitu lah. Bila lapor semua ni jadi jurus kan. Tahu? Mudahlah atasnya memberi sedekah dan padanya telah diwajibkan zakat fitrah. Jadi bila perangai molek, masa tu mudah nak beri fitih. Tahu? Dan pada tahun kedua ni juga diwajibkan zakat fitrah. Bulan Syaban ni juga. Mudah mana dia? Dan dibahagikan kepada macam-macam yang lapang supaya kekal berkasih-kasihan antara yang kaya dan yang fakir. Lapang tu asnaf. Zakat fitrah dibahagi kepada 8 asnaf. Ada kelakar juga. Ada orang yang ingat asnaf ni dia bagi 8 tu. Amil zakat. Amil zakat, dia ingat duit zakat yang dia terima tu dia bagi 1/8. 1/8 yang ambil kaya. Bukan gitu. Tak dia kan 8 orang. Termasuk 8 orang tadi asnaf. Jadi dia ingat 1/8 untuk orang miskin, 1/8 untuk orang kaya, 1/8 orang miskin, 1/8 orang fakir, 1/8 fisabilillah. Dia ingat gitu. Jadi dah ambil, kalau boleh contohnya duit zakat 100,000. 100,000 duit zakat. Dah ada 1/8 berapa? 100,000 bayar pula nak kira. Senanglah 80,000. 10,000 dah boleh ambil. Kalau main kira gitu. Bukan gitu cara dia. Nak. Hak tu hak jabat berilah. Jabat beri berapa riyal ke demo. Kalau gitu sedap kalau boleh banyak. Saya 1/8 boleh 80,000 dan 10,000 dah. Dah. Gitu. Dah gitu. Bukan gitu. Ia makna demo tu 1 daripada 8 ni. Tu jabat kau. Berapa nak beri kan? Gitu. Ni ada yang faham 1/8 untuk dia. Sedap. Dah kalau hak sikit, sikit. Kalau jenis zakat kapung tu sikit pula. Lagu mana? Zakat kapung tu sikit lagu mana? Zakat kapung tu hari tu 800 riyal. Dah tak sedih dah boleh fitih. Banyak mana boleh hasil tu? 800 riyal. Boleh 100 riyal balik klik pas duk jaga 30 hari. Kalau ikut jabat 2,000 contoh. Barulah dengung. Jadi bukan 1/8 konsep itu dah. Okay, baik, sambung. Mereka itu apa tu? Mereka itu bertolongan. Bertolongan. Maka berlakulah aman dan sentosa. Ada zakat di mana orang kaya beri orang miskin. Dan padanya juga pada tahun kedua ni juga. 2 hijrah ni. Disunatkan sembahyang 2 hari raya. Semayang hari raya ni. Dia semayang hari raya, semayang gerhana, semayang jemaah. Hak ni khusus umat Nabi Muhammad belaka dah. Zaman dulu tak ada sembahyang raya. Sebelum umat Nabi Muhammad tak ada sembahyang raya. Dan padanya tadi disunatkan sembahyang 2 hari raya supaya anak-anak negeri dapat berhimpun pada 2 hari raya. Tu hikmah dia. Pakat berhimpun. Raya fitrah, mana 2 hari raya? Raya fitrah dan raya haji. Balik kampung belaka. Tujuan asal gitu ada. Tujuan asal. Dan memang kita dulu pun gitu. Lepas mari COVID tu, dia jadi tohor sikit kan. Dah masa dak balik tak apa je dak balik. Jadi ramai juga hak terkesan tambah-tambah zaman ni pula hak jenis gadget duk tangan. Balik ke dak balik ke, lagi mati dak buta tengok telefon tu, dak balik. Gitu. Tu bahaya tu. Ya antara benda hak yang menjauhkan kita daripada Islam tu dia panggil benda. Dia putus saudara tu. Antara saudara dengan saudara tu tak cara. Tu punca dia.
Jadi patutnya hikmah hari raya ni kita boleh balik jumpa anak beranak. Orang lain ni dak juga rumah anak beranak ikut mak ayah kena paksa. Tahu? Kena paksa. Ada dah tegur balik main telefon lah. Duk rumah tu main telefon 24 jam. Toki mari ke? Pok dara mari ke? Ada nak salang-salang. Buat lembu kenyang gitu macam beruk duduk depan muka, duduk depan rumah. Nak pergi. Sorang-sorang. Jangan gitu. Ajar kita ni telefon tu duduk jumpa dengan orang, mari kelas sipang. Sipang duduk, sipang. Sipang duduk senyap. Tak penting mana telefon. Kita yang menyebabkan ia penting, tak penting pun. Pasal bukti tak penting, orang dulu boleh hidup tak ada telefon, oleh-oleh ada hidup. Gitu. Tak mati mak, tok-tok kita dulu tak mati tak ada telefon. Jadi telefon ni bahagian buat hilang stres. Dia kena ingat kita tu. Nak nanti boleh mati dulu baru lepas telefon, tunggu siap. Gitu. Jadi itu belajar pagi ni tahun yang ketiga daripada hijrah. Wallahu a'lam. Dah pula baca bekal akhirat. Tak bekal mana kita akhirat. Setakat dulu dah. Ingat kena berhenti awal ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.